scroll je TikTok sekarang ni mesti pernah nampak benda ni. Jadi tuan-puan, jangan pelik kenapa ada yang sanggup buat benda ini yang nampak macam murah dekat mata kita ni. Sebab bila perut kita lapar, ego akan turun nombor 2. Ini bukan cerita saya nak hina Indonesia ke tak. Ini adalah cerita realiti hidup sekarang ini. Bila duit dah tak cukup, manusia tak fikirkan maruah dah. Manusia akan fikir macam mana mereka nak survive. Masalahnya, bila satu generasi hidup atas gift dekat TikTok saja, dia tak bina skill untuk jangka masa panjang. Hari ni ada view, esok siapa tahu. Sama juga macam mata wang lain. Kalau asas ekonomi tak kuat, naik turun dia akan menjadi ganas dan rakyat yang akan terkesan dululah. Sebab tu, bila kita tengok benda ni terjadi dekat social media, janganlah kita gelak benda ni. Jangan pula kita kutuk. Kita perlu fahamkan dulu kenapa hal ini berlaku. So, tuan-puan, hari ni saya ceritakan pasal Indonesia. Tapi benda ni sebenarnya boleh juga berlaku dekat mana-mana negara pun, termasuk Malaysia. Kalau ekonomi makin sempit, kalau peluang pekerjaan makin kurang, kalau duit makin hari makin kecil, nilai dia, apa akan terjadi tuan-puan? Manusia akan buat apa-apa saja untuk teruskan hidup. Dan sebab tu saya suka ceritakan benda-benda ini. Bukan untuk tunding jari dekat sesiapa, tak. Tapi untuk fahamkan dunia sebenar yang orang lain mungkinlah jarang cerita. Kalau anda rasa cerita ini buat anda nampak dunia dari sudut yang berbeza, apa lagi, boleh follow saya. Dan kalaulah anda rasa orang lain patut faham benda ini, mudah saja tuan-puan, share video ini.